Ikuti Bicara Eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak, membincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Menampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Kamis 9.15 pagi di Labuan FM, Bicara Eksklusif. Ya, Bicara Eksklusif untuk anda Labuan FM, suara pesisir anda. Kembali lagi bersama-sama dengan Hebri Shima pagi ini menerusi slot Bicara Eksklusif untuk edisi Selasa yang selesa penuh rasa luar biasa 28 April 2026. Ya, dan sekali lagi terima kasih untuk anda terus dengar Labuan FM di frekuensi 103.7 89.4 MHz. Penstreaman secara langsung di FB Labuan FM ketika ini, juga kita ada di TikTok. Ya, betul. Follow rapat-rapat. Anda juga boleh ikuti kami, siaran kami menerusi frekuensi utama kami, iaitu menerusi dua frekuensi 103.7 dan juga 89.4 MHz, ataupun menerusi aplikasi RTM Klik ketika ini. Okay, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3 3, 4. Okay, jadi pagi ni kita nak kena bersemangat sikit. Betul. Sebab topik yang kita bawakan mengenai dengan Every Step Counts. Hari aktiviti fizikal sedunia. Dah nampak. buat aktiviti fizikal ke belum pagi ni? Dah ke? Dah lah, jalan-jalan tu kan okey lah tu kan. Jalan dekat office pun okey lah tu, naik tangga semua. Ya, lah, betul. Kan? Kita warm up dulu bak kata Edizam Rosli. Betul tu. Jangan menekan-nekan. Okey, jadi itu dia topik kita pada hari ini, pagi ini menerusi slot Bicara Eksklusif, dan kita bawakan tetamu jemputan kita juga yang akan membicarakan mengenai dengan topik ini, Every Step Counts, Hari Aktiviti Fizikal Sedunia, dan kita bersama-sama dengan Puan Dayang Ramraini binti Brahma, merupakan Pegawai Pendidikan Kesihatan Bahagian Kesihatan Awam Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Labuan. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Sihat ya, Puan? Sehat. Okey, so berapa step sudah hari ni? Okey, alamak, saya tak pakai pula hari ni jam saya. Dah 1,000 step. Lebih kurang lah tu ya. Bagus. Saya baru 459 ni. Aduh, tak apa. Baru lagi 49 ya. Masih boleh lagi. Masih boleh lagi. Jadi every step counts. Anda dah kira berapa langkah anda hari ini. Jadi jangan malu-malu, jangan segan-segan. Pagi ni kita akan bersama-sama dengan tetamu kita akan bercerita mengenai dengan Hari Aktiviti Fizikal Sedunia ini. Ya, mungkin ada yang tertanya-tanya kan, apa sebenarnya Every Step Counts ni? Apa Hari Aktiviti Fizikal Sedunia ni? Kenapa diadakan hari ini? Jadi jadi hari ini, pagi ini kita mulakan dengan soalan asas lah ya, kiranya soalan asas yang mana mungkin ramai pernah mendengar ataupun pertama kali dengar tentang WOPET. Tetapi masih tertanya-tanya apakah sebenarnya WOPET. Jadi kita bawakan Puan Rara kita. Lebih mesra. Boleh Puan Rara ya. Lebih mesra. Glamour gitu. Glamour dengan panggilan Puan Rara sebenarnya. Jadi kita terangkanlah sedikit Puan mengenai dengan WOPET ini. Silakan. Okey, so tadi kita bagi tahu tadi Hari Aktiviti Fizikal Sedunia dalam bahasa Inggerisnya adalah World Physical Activity Day, WOPET. Merupakan sambutan Hari Aktiviti Fizikal Sedunia yang disambut di seluruh dunia lah bagi menggalakkan masyarakat untuk lebih aktif secara fizikal. Sambutan ni sebenarnya bertujuan untuk meningkatkanlah kesedaran orang ramai tentang kepentingan melakukan aktiviti fizikal secara konsisten bagi mengekalkan kesihatan yang baik lah kan. Sambutan ini disambut pada 6 April setiap tahun. Sekarang sudah 28 April lah. Normally kita akan sambut macam satu bulan tu kita memang meriahkan lah dengan pelbagai aktiviti untuk yang berkaitan lah, bukan sahaja di Labuan tapi seluruh Malaysia lah. So program-program aktiviti kecergasan yang dianjurkan adalah untuk menggalakkan masyarakat untuk bergeraklah dan mengamalkan gaya hidup aktif. Itu rupanya WOPET. World Physical Activity Day. Sambutan Hari Aktiviti Fizikal Sedunia disambut di seluruh dunia bagi menggalakkan masyarakat untuk lebih aktif secara fizikal dan disambut 6 April setiap tahun ya. Betul. Ini bertujuan meningkatkan kesedaran orang ramai lah ya tentang kepentingan melakukan aktiviti fizikal secara konsisten dan juga mengekalkan kesihatan yang baik. Betul. Dan kita nak tahu juga dah dilaksanakan ataupun sambutan WOPET ini, apa agaknya objektif
objektif utama sambutan ini diadakan, Puan? Okay, so kalau aktiviti fizikal ni, objektif dia tidak lain tidak bukan memang untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan aktiviti fizikal lah. Tapi di Labuan ni saya rasa tiada masalah. Kalau kita pergi mana-mana saja, kalau jalan di Seasport lah terutamanya, memang ramai orang sudah Alhamdulillah. Okay, so saya rasa di setiap jabatan pun memang ada menjalankan aktiviti kecergasan sendiri. Itu yang sangat-sangat positif lah kalau kita tengok di Labuan ni. Betul. Okay, so selain tu objektif dia adalah untuk mengurangkan gaya hidup sedentary lah. Banyak duduk. Iya. Dia kena berdiri. Kerja kami duduk 4 jam, tapi tak apa, petang kami bakar. Betul. Terlalu banyak duduk kan. Kebanyakannya kita macam itulah kalau saya sendiri kurang pun pergerakan. kalau sudah menghadap komputer tu duduklah macam tu. Okay, so dengan serta membantulah untuk mencegah penyakit tidak berjangkit seperti obesiti, diabetes dan penyakit jantung. Okey, jadi inilah begitulah tujuan dia, objektif bagi sambutan ini sebenarnya dalam meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan aktiviti fizikal. Ia juga mengurangkan gaya hidup sedentary ataupun terlalu banyak duduk seperti yang Puan Rara katakan tadi lah. Begitulah kalau dah seharian di pejabat kadang-kadang terlalu fokus, tak bergerak ke mana-mana. Dan kalau memang itulah tugas dia, terpaksa duduk kan, memang itu kerja yang kena lakukan. Tapi jangan jadi alasan tau. Petang boleh kena ada aktiviti fizikal. Itu bukan alasan untuk anda duduk sepanjang hari. Baik, faham. Okey. Okey, bercerita mengenai objektif. Jadi untuk tahun 2026 ni, mungkin Puan Rara boleh kongsikan juga apakah antara tema sambutan dan apakah maksud di sebalik tema itu sebenarnya. Okay, so tema kita adalah every step counts. So maksudnya setiap langkah kita tu sangat berharga. Bermakna. Okay, kita dari sini kita pergi pantry pun sudah berapa step. Betul. Bermakna sebenarnya tu. Okay, so sebenarnya tema ni kan untuk menekankanlah bahawa setiap pergerakan yang kita lakukan memberi manfaat kepada kesihatan. Sekecil-kecil langkah kita tu. Dan kita pun sebenarnya bermula dengan sekecil-sekecil langkah lah. So mungkin dengan sekecil langkah tu akan membawa langkah yang lebih besar lah macam tu. Okay, so ini bermaksud walaupun aktiviti yang kecil seperti berjalan, membersihkan rumah atau naik tangga tetap menyumbang kepada kesihatan tubuh badan. Tengok tu. Tapi kebanyakan kita punya office di sini ni kan kurang tangga kan? Betul. Tapi tempat tinggal saya tangga apa Puan? Tingkat berapa? Tingkat 4. Rezeki Henry dah tingkat 4 lah. Saya cuma perlu naik 1 tingkat sahaja. Jadi bila nak beli air ataupun tahun gas tu, saya memikirkan 2 kali. Baik. Macam mana saya nak tingkat 4 tu? Awak kena tukar demi kesihatan. Betul. Saya nak ingat every step counts. Itu tema sambutan World Pet tahun ini yang menekankan setiap pergerakan yang kita lakukan sebenarnya memberi manfaat kepada kesihatan. Jadi jangan malas-malas nak bergerak. Betul. Jalanlah walau sekejap. Buatlah aktiviti-aktiviti tu kan. Bersihkan rumah pun kira aktiviti juga kan. Puan tadi katakan jalan pun merupakan aktiviti fizikal juga. Jadi kalau ada tempat parking kan. Kita cuba parking jauh-jauh sikit untuk jalan ke masuk office. Mungkin boleh parking bangunan sebelah ni, kompleks sebelah. Baiklah. Pusing. Ataupun mungkin Puan Rara boleh cadangkan kita boleh panggil dekat kesihatan. Kita akan jalan kaki sini. Tadi saya datang sini jalan kaki. Wow. Nampak di situ Puan Rara ya, every step counts ya. Tapi kita pernah juga buat macam tu. Tapi beli makanan. Tapi bermakna langkah tu untuk betul. membeli makanan. Sangat bermakna. Gigi ya. Okey, itu dia tema sambutan dan juga maksud di sebalik tema itu, every step count, yang mana Puan Rara telah menjelaskan tadi. Walaupun aktiviti yang kecil seperti berjalan, membersihkan rumah, naik tangga tetap menyumbang kepada kesihatan tubuh badan kita juga. Iya, kita nak tahu jugalah di Malaysia lah, kita tak nak fokus negara lain. Di Malaysia ni Puan Rara mungkin boleh kongsikan apa agaknya status aktiviti fizikal dalam kalangan rakyat Malaysia ketika ini. Okey, so secara umum masih terdapat sebahagian rakyat Malaysia yang kurang aktif secara fizikal lah. Faktor seperti pekerjaan lah yang memerlukan duduk lama, penggunaan teknologi serta gaya hidup moden menyebabkan ramai individu sekarang ni kurang melakukan aktiviti fizikal. Dan kebanyakan kita memang gaya hidup sedentary lah yang kita ulas tadi kan, merujuk kepada gaya hidup yang kurang melibatkan pergerakan fizikal. Contohnya, kalau kita duduk terlampau lama di tempat kerja, lepas tu balik rumah menonton televisyen dan
menggunakan telefon tanpa melakukan aktiviti fizikal yang mencukupi. So dalam arti kata lain, untuk di Malaysia ni memang kita rasa masih lagi kurang lah untuk melakukan aktiviti fizikal. Okey. Jadi maksudnya di Malaysia ni masih kurang lagi. Masih kurang. So mungkin anda yang banyak melakukan aktiviti fizikal, ini anda boleh memberi galakan kepada rakan-rakan, keluarga ataupun saudara mara lain terdekat kepada anda untuk bersama-sama lakukan aktiviti fizikal ini supaya lebih mengamalkan gaya hidup sihat. Betul. Tak perlu secara drastik buat kerja yang berat-berat kan. Brisk walk je pun boleh. Brisk walk pun okey, santai-santai je. Pace leha-leha namanya. Bersihkan rumah pun boleh juga. Betul. Jadi adalah orang kata pergerakan yang kita lakukan. Ingat, every step counts tau. Itu dia punya tema tu. Betul. Okey, nanti kita akan sambung lagi semula bercerita mengenai dengan topik kita pada hari ini, Every Step Count, Hari Aktiviti Fizikal Sedunia. Dan pada anda jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami. Dengarkan ini dia Labuan FM, suara pesisir anda. Ikuti Bicara Eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimbang, membincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Menampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis 9.15 pagi di Labuan FM, Bicara Eksklusif. Ya, Bicara Eksklusif untuk anda kembali lagi bersama-sama dengan kami 9.30 minit pagi sudah ketika ini, dan kita masih lagi dalam topik Every Step Counts, Hari Aktiviti Fizikal Sedunia. Okey, yang mana kita nak tahu, kita kena tahu pergerakan yang kita lakukan setiap hari ini sebenarnya memberi manfaat kepada kesihatan. Dalam tak sedar kita mencuci pinggan, menjemur baju dan sapu lantai, semua itu semua aktiviti-aktiviti fizikal ya. Betul lah. Sebab tu dia punya tema tahun ini untuk Hari Aktiviti Fizikal Sedunia, Every Step Count. Semua pergerakan yang kita lakukan adalah dikira sebagai aktiviti fizikal. Tidak ada pengecualian. Betul. Okey. Kita kembali lagi bersama dengan tetamu kita, Puan Dayang Ramraini binti Brahma, Pegawai Pendidikan Kesihatan Bahagian Kesihatan Awam, Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Labuan. Jadi kalau tadi kita sudah tanya mengenai dengan apakah status aktiviti fizikal dalam kalangan rakyat Malaysia ketika ini, khususnya di Malaysia inilah, ya kan? Kali ini kita nak tanya daripada Puan Dayang sendiri, apakah antara saranan, mungkin ada saranan lah untuk aktiviti fizikal yang disyorkan untuk mengikut peringkat umur ni, Puan? Menurut WHO, Global Recommendation on Physical Activity for Health, saranan aktiviti fizikal ni boleh bahagikan kepada 3 kategori kumpulan umur. So kita pergi kategori pertama bermula seawal 5 tahun sehingga 17 tahun. Kategori kedua bermula pada 18 tahun hingga 64 tahun. Yang ini kita lah kan, 18 tahun. Dan yang terakhir berusia 65 tahun dan ke atas, warga emas. Saya suka Morara. Kita 8 sweet 18. Sweet 18 forever lah. Bagi kanak-kanak dan remaja macam kita, bukan kita tadi yang 18. Tadi yang ini yang 5 hingga 17 tahun. Mereka digalakkan melakukan sekurang-kurangnya 60 minit aktiviti fizikal setiap hari. Tapi kalau golongan ni memang lebih, 60 minit pun lebih ni. Betul. Bagi orang dewasa pula, disarankan sekurang-kurangnya 150 minit aktiviti fizikal intensiti sederhana setiap minggu. Minggu so kiranya macam bukan sehari, minggu. Minggu. Manakala bagi warga emas, aktiviti ringan seperti berjalan, renggangan dan latihan keseimbangan amat digalakkan. So sebenarnya banyak aktiviti fizikal yang mudah boleh kita lakukan, seperti berjalan kaki, berbasikal, berkebun, menaiki tangga, melakukan kerja rumah dan juga senam robik. Jabatan Kesihatan pun secara aktif mengadakan senam robik setiap Isnin dan Rabu, terbuka kepada semua percuma. Kita ada juga beach walk dan garden walk setiap hari Khamis, dan yang terbaru kelas HIIT, High Intensity Interval Training, bagi peserta iFitter, tapi terbuka juga kepada semua dan yang penting percuma. Jadi tidak rugilah kiranya kalau anda sertai antara aktiviti-aktiviti program yang diajukan oleh Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan sendiri kan. Betul. Aktiviti fizikal ada 3 peringkat ataupun 3 kumpulan umur tadi. Kumpulan pertama seawal 5 hingga 17 tahun, kategori yang kedua 18 tahun hingga 64 tahun dan yang terakhir tadi 60
tahun dan ke atas. Dan setiap peringkat umur ini ataupun kategori umur ini juga ada aktiviti-aktiviti yang anda boleh lakukan. Disarankan mengikut tahap kesihatan dan kesesuaian. Okey, macam yang kita ni Sweet 18 ni kan, 150 minit. Bolehlah seminggu. Setiap minggu. Zumba dah 1 jam. Betul. Lebih 1 jam 60. 2 kali seminggu. Campur lagi aktiviti lain. Lebih. Lebih. Okey. Lebih sihat tadi macam mana? Okey. Dan dalam pada itu, dalam kita nak melakukan aktiviti, mesti ramai yang akan sibuk nak kira kalori. Betul. Ataupun ada yang masih lagi tertanya-tanya macam mana nak kira kalori ni. Dan ramai yang akan berminat untuk mengetahui berapa kalori yang boleh dibakar melalui aktiviti fizikal. Jadi pagi ni mungkin Puan Rara boleh kongsikan sedikit contoh nak bakar kalori ni. Tapi selalunya kalau kita bagi tahu kan, kita buat ni bakar ni. Semua orang akan macam, baru tu je. Sikitnya kan. Sebagai contoh, berjalan selama 30 minit boleh membakar sekitar 150 kalori. Okeylah tu. Sebiji kuih. Okey. Berbasikal selama 30 minit boleh membakar sekitar 250 kalori. Tinggi juga. Manakala senam aerobik boleh membakar sekitar 300 kalori. Tapi bergantung kepada intensiti aktiviti dan berat badan individu lah. Lain-lain individu, lain-lain berat badan, lain-lain dia punya kadar pembakaran kalori lah. So untuk contoh-contoh lain, boleh berjumpa dengan kami Wellness Hub Labuan dalam mana-mana program yang melibatkan kami lah. Kami akan ada bawa mesin InBody untuk cek kita punya berat badan sekali dengan masa semua. Lengkap semua kira. Tapi untuk masa sekarang ni suka saya bagi tahu jugalah untuk ada makluman Wellness Hub Labuan ditutup sehingga Disember untuk memberi laluan kepada kerja-kerja menaik taraf bumbung lah di Jabatan Kesihatan secara keseluruhan. Okey, so untuk saringan macam timbang semua tu kita akan buat di program-program kita sajalah. Okey. Maknanya anda kena hadir di setiap program yang diadakan lah oleh tim Wellness Hub Labuan ini nanti. Yang terdekat esok lah. Esok hari Rabu, betul. Dekat Ujana Kewangan, ya. Okey. Baik, itu dia penjelasan daripada Puan Rara. Tadi kan kalau berjalan 30 minit boleh membakar sekitar 150 kalori. Bayangkan anda berjalan dalam tempoh 1 jam. Dah 300 kalori. Walaupun nampak kecil nilai dia kan, tapi sebenarnya impak dia besar. Impak dia tu. Dan sebenarnya juga dia punya kepuasan tu. Betul. Bila berpeluh tu macam badan tu macam ringan, sihat. Kalau kita bersenam ni secara semula jadi dopamin, iaitu hormon gembira betul. akan merembes lah. Betul. Itu saya setuju. Jadi itu yang membuatkan kita awet muda. Jangan tanya, wah Puan Rara awet muda kenapa? Sebab dia rajin bersenam. Sebab tu kami Sweet 18. Golongan Sweet 18. Sweet 18 forever. Okey. Dah kira kalori, jadi jangan malu-malu, jangan segan-segan, boleh bermula hari ini. Betul. Okey. Kalau malu nak jalan seorang-seorang, esok ada brisk walk, boleh jalan ramai-ramai. Lusa hari Khamis. Boleh jalan ramai-ramai. Jadi tak adalah rasa macam malu-malu sangat. Garden walk Puan Rara. Hari Khamis ni garden walk di Botanical. Ya. Sambil-sambil dapat oksigen free Betul. dari tanaman-tanaman tu kan. Okey. Baik, Jana. Jadi untuk Labuan pula, adakah dan jika ada, bilakah sambutan WOPET ini akan diadakan, Puan? Okey, Jabatan Kesihatan Labuan memang mengadakan WOPET pada bulan April. Kita sudah sambut secara peringkat jabatan. Tapi untuk peringkat wilayah Persatuan Labuan, kita akan mengadakan Karnival Belia Siswa Sehat Cergas lah. Bersempena dengan sambutan Hari Aktiviti Fizikal ni pada 17 Mei 2026. Dianjur bersama UMSKAL, Majlis Perwakilan Pelajar UMSKAL dengan kerjasama ILP, Get Mara, Majlis Belia Labuan, AADK dan juga Jabatan Belia Sukan Labuan. Okey, pelbagai aktiviti diadakan secara tertutup untuk pelajar-pelajar terlibat dan juga pengisian terbuka seperti saringan kesihatan, saringan kecergasan, kita ada fun beach walk dan juga senam aerobik lah pada 17 Mei di UMSKAL. Jadi lock date anda tu, lock hari tersebut 17 Mei yang mana dianjurkan bersama-sama dengan rakan-rakan strategik lah kiranya program ini. Rakan-rakan kerjasama yang lain tu. Jadi anda jangan lepaskan peluang ini juga untuk memeriahkan lagi program WOPET ini
yang disambut pada 17 Mei 2026 sekali lagi. Okey, dan sebelum kita menutup tirai lah ya. Harapan Puan Rara sendiri. Pesanan, nasihat. Apa je lah. Apa je lagi nak tambah top up lagi. Okey. So untuk di Labuan ni saya memang gembira lah tengok suasana di Labuan. Kita kesedaran aktiviti fizikal kita adalah sangat tinggi lah. Kalau kita pergi mana-mana memang nampak ada orang jogging. Betul. Even kita pergi ke bahagian dalam Sungai Miri semua memang pelajar-pelajar UMSKAL pun nampak ada jogging semua, berbasikal dengan suasana tepi pantai yang indah. Betul. Jadi dia menaikkan lagi lah kita punya rasa motivasi untuk bersenam. Okey, dan juga pada yang mungkin penjawat awam boleh bermula dah, sebab kita pun sekarang dalam projek rintis untuk penjawat awam sihat sejahtera. So tahun ni projek rintis kami bersama dengan Perbadanan Labuan untuk biasalah untuk kalau penjawat awam sihat sejahtera ni semua kena sihat lah. Betul. Dan juga untuk pengetahuan semua mungkin boleh diadaptasi juga di Labuan. Kementerian Kesihatan sekarang ada cabaran langkah sihat itu saya setiap hari 10,000 langkah. Kami bersaing antara jabatan-jabatan kesihatan negeri lah. Jadi mungkin di Labuan insya-Allah mungkin akan datang kan kita boleh buat antara jabatan di Labuan pula. Menarik sekali. 10,000 langkah. Yang itu kita 10,000 langkah ni bersamaan dengan soalan. Tiba-tiba soalan. 7 km. Betul. Tengok. Nampak tak kami memang aktif dengan ikon fizikal kami. Memang ikon. Okay, so saranan kita adalah untuk mencapai 10,000 langkah setiap hari. Okay, jadi saranannya, pesanannya kan sasaran yang betul. Tak mustahil sebenarnya. 10,000 tu boleh sebenarnya. Jalan biasa-biasa je. Biasa-biasa je. Pes leha-leha saya cakap. Tak rugi sebenarnya. Ia juga sebenarnya memberi dorongan atau penekanan terhadap kesihatan jantung juga sebenarnya. Sebaiknya lah. Macam yang dilaksanakan oleh WOPET ini sendiri, sambutan ini sendiri, menggalakkan masyarakat untuk lebih aktif secara fizikal. Ya, boleh. Fizikal kita mantap. Mental kita pun okey. Kalau kita duduk di office pun kan sebenarnya kita boleh melakukan lah. Ada time break, kita boleh X-break sekejap. X-break sekejap. Sambil duduk pun boleh. Lepas tu ada dokumen mau pass dengan kawan. Daripada kita call, kita yang bergerak ke tempat dia. Ada benda mau bincang dengan kawan. Ya. Daripada kita bincang dalam telefon, kita boleh bergerak ke meja dia. Paling senang tadi pun DJ dah cakap, parking lah. Letak kereta jauh sedikit. Antara yang boleh kita adjust lah buat masa sekarang untuk memulakan langkah kita. Tiada yang mustahil. Kita bermula hari ini. Ingat, every step counts. Okay. Macam kita sendiri pun Syima, kalau hujung bulan nak hantar dokumen kena pergi sebelah sebab admin kami dekat bangunan sebelah. Jalan kaki, naik tangga. Aktiviti fizikal juga. Tapi sebulan sekali lah tu. Kalau boleh hari-hari. Janganlah bagi kantor. Itu antara contohnya. Tapi sebenarnya hari-hari kami banyak pergerakan ya. Kavelan balik. Okey, apa pun terima kasih kepada Puan Rara kerana sudi bersama-sama dengan kami pagi ni ya untuk kongsi topik yang sangat memberi inspirasi menarik kan untuk warga Labuan, khususnya pada kami juga. Sebenarnya mengenai dengan every step count ini sebenarnya dengan hari aktiviti fizikal sedunia bagi tahun 2026. Betul. Okey, dan semoga selepas ini ada lagi perkongsian daripada rakan-rakan kita di Jabatan Kesihatan Labuan dengan pelbagai topik. So, kita yakin macam-macam topik mereka boleh bawakan ke udara menerusi slot bicara eksklusif. Panggil je kami. Siap sedia. Okey, apapun tuan-tuan, terima kasih juga mendengarkan siaran Labuan FM. Kami akan kembali selepas ini pada anda. Jangan ke mana-mana, terus dengarkan. Ini dia Salam Padian. Ceriakan pagi anda.